Contoh tiba-tiba bos panggil kan, Mira. Wah, ada pula nama ni Mira, terperanjat, tersedap ni. Mira. Mana Mira? Ni Mira Mira Mira, mari sini Mira. Ada apa tuan? Ni, tolong buatkan paperwork, siapkan hari ni juga. Tuan, saya kebetulan ada kerja banyak, boleh tak tuan suruh orang lain? I suruh you kan? Buatlah. Kalau suruh orang lain nak suruh you kan? Buat. Okay. Dah sampai kat meja dia. Syekh aku. Apa kau tengok? Dia marah kawan pun kena marah. Apa kau tengok? Banyak betul. Banyak betul. Semua suruh ibu. Waktu pukul 5 ni, pukul 5. Hello abang, kalau jemput anak. Tak sempat, banyak kerja tau ini. Suami yang tak berdosa pun kena marah. Akhirnya pukul 10 malam bos dia. Dia pergi kat meja bos. Nah, ambil. Puas hati kau. Sebab masa tu bos dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Tak ada orang lah kat meja tu. Tu dia berani buat macam tu. Ambil. Suaminya di rumah. Anak-anak ayah dah makan semua, yang ayah bungkus tadi dah makan. Okey, pinggan letak dalam sinki, biarkan nanti ayah masuk. Lepas tu masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan keluar bilik walau apa pun bunyi yang dengar. Dia dah tahu dah amukkan suami isteri dia tu macam mana. Yang isteri dia balik, bawa kata habis semua dia marah. Orang nak minta jalan, nak minta kan tidak? Dia balik orang tu, tak jadi untuk minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabarlah. Apa saya sabar? Cuba kalau abang kena. Abang boleh sabar tak? Tak boleh. Suami bukan takut isteri menakutkan. Tadi abang dah bungkus dah lauk, jadi saya tak payah masak lah. Nasib baik kau suruh masak. Nah, nampak? Aku rasa kau pun neraka bini ni. Macam tu sangat garang kan? Percaya pada hikmah. 2 minggu selepas tu bos dalam chair meeting mesyuarat pengurusan. Okay, saya dah beritahu baik itu semua. Alhamdulillah, paperwork yang kita submitkan kepada kementerian itu alhamdulillah telah diangkat sebagai paperwork yang terbaik dan telah diluluskan. Jadi masih dengan Mira saya dengan Mira sampai pukul 10 malam kata. Marah lagi tak kan? Mira marah lagi tak, saya tanya? Ada kamera? Yelah, sampai 10 malam tu. Macam tu kamera jawab. Mira, macam mana saya ucap terima kasih lah. Nak pula Mira, saya dengar sampai pukul 10 malam ya gitu. Tuan, ni kan tanggungjawab. Itu kau marah, kau tak cakap. Itu saya kata percaya pada hikmah. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar.